Okey, perkara yang tidak berarti mengucap sami Allahu liman hamidah. Okey, cerita dia berkaitan sami Allahu liman hamidah ni adalah Nabi SAW yang sampai lambat untuk berjemaah bersama Rasulullah SAW. Sampai ke pintu masuk masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW bersama sahabat rokok. Dia bawa masuk. Okay. Belum sampai dia dalam saf tu, dia tu rokok. Saya dah cerita kan. Mana kita boleh, kalau kita bawa masuk pintu kat situ, kan, tiba-tiba imam dah rokok. Jadi kita nak dapatkan satu rakaat tu, kita boleh rokok dah dekat sana. Okay. Cuma kita akan berjalan pelan-pelan lah, selangkah. Kan? Ini selangkah, berhenti. Selangkah berhenti. Atau 2 langkah, berhenti. 2 langkah, berhenti. Sampailah masuk asal. Begitu boleh. Ya. Faham cara je? Kalau kita masuk, tiba imam dah rokok kan. Kalau kita nak masuk saf, kita tak sempat dengan rokok imam tu. Jadi kalau kita tak sempat, kita tak dapatlah satu rakaat. Jadi nak dapatkan satu rakaat tu, bila masuk dalam dua solat ni, bila kita dapati imam dah rokok, kita boleh rokok terus. Okay. Bila rakaat dua, kita dapatlah rakaat bersama imam. Cuma untuk kita masuk dalam saf tu, kita boleh bergerak pelan-pelan lah. 2 langkah berhenti. 2 langkah berhenti. Jangan 2-3 langkah berhenti, batal solat kita. Sebab dia dah berlaku 2-3 pergerakan yang besar. Jadi biasa kalau kita melangkah 1-2 berhenti. 1-2 berhenti. Sampai kita masuk dalam saf. Okay. Cerita yang sahabat Nabi tu begitu. Dia sampai, tiba Rasulullah dah rokok. Rokok dia pun rasa tak sempat untuk rokok bersama Nabi, dia tu rokok. Okay. Bila dia bangun daripada rokok, bila Nabi jemaah sahabat dengan Nabi bangun daripada rokok, dia pun bangun daripada rokok juga. Dan hati dia kata, Alhamdulillah dia kata. Sahabat tu kata, dia kata Alhamdulillah, segala puji Allah. Mana dia sempatlah, Alhamdulillah lah dia kata sempat rokok Nabi. Bila selesai sembahyang, Nabi pun beritahu, Jibril datang kepada aku, Rasul kata, ada seorang yang memuji Allah dengan katanya Alhamdulillah. Jadi, Nabi kata, Allah mendengar, Allah mendengar orang yang memuji Allah. Itu perkataan Sami Allahu liman hamidah tu. Sami Allahu liman hamidah tu dengan makna Allah mendengar orang yang memuji dia. Sahabat Nabi tadi dah, bila dia dapat rakaat bersama Nabi, dia dalam hati dia Alhamdulillah dia kata. Lepas sembahyang Nabi pun kata Sami Allahu liman hamidah, Nabi kata. Dapat beri salam lah. Nabi kata maksudnya Allah mendengar orang yang memuji Allah SWT. Sebab apa dia memuji? Sebab dia sempat rakaat Nabi. Bermula dari itulah perkataan Sami Allah liman hamidah tu diamalkan pada i'tidal. Bermula sebab itu disyariatkan baca ambil Sami Allah liman hamidah. Ceritanya dari situ lah. Cerita daripada sahabat Nabi tadi. Boleh faham cerita tu? Ini Sami Allah liman. Sami Allah liman hamidah bermakna Allah mendengar orang yang memuji Tuhan. Siapa tu? Sahabat Nabi tadi. Sebab dia sempat rokok sama Nabi SAW. Okey. Jadi biasanya kita akan tambah Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dah, seperti kita bangun dah Sami Allah liman hamidah kan? Bila kita bangun kan? Kita akan baca Rabbana lakal hamd. Kita baca macam tu je. Tapi kita boleh tambah lagi. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Boleh tambah kat situ. Ada orang tambah, ada orang tambah itu. Kadang-kadang kita tengok ada setengah orang tu bila kita tengok dia sembahyang sama diri ataupun dia sembahyang bersama kita pun kita ada dengar baca panjang sikit daripada dia. Dia baca perkataannya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Kemudian kalau sembahyang seorang diri, boleh baca panjang lagi. Betul. Ni setakat tu saja. Kalau sembahyang jemaah ni bolehlah panjang setakat tu sempatlah. Okey, tapi kalau sembahyang seorang diri boleh panjangkan lagi. Jadi bacalah itu ahlas sana'i haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd
la min alima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Okey, ni panjang sikit. Nak baca payah juga tu. Nak ingat je, kita ambil biasa-biasa je, tak apa. Okay, ya. Jadi itu yang ke-13. Sami Allah liman hamidah, tu sunat. Lepas tu bila kita dah bertegak, kita baca Rabbana lakal hamd. Tak. Yang ke-14, membaca kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Pada witir separuh kedua dari bulan Ramadan. Dan pada tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala atau cubaan. Orang panggil kunut nazilah. Kunut nazilah. Boleh dibuat bila-bila masa. Kalau datang musibah. Tak kira musibah apa. Musibah yang menimpa diri kita sendiri atau musibah yang berlaku ke atas orang lain. Okey. Dan biasa kita buat macam musibah ke atas Palestin. Bukan Palestin saja, kita sendiri pun kita boleh buat dengan kunut nazilah ni. Okay. Jadi kunut kita buat azan subuh. Walau khilaf khilaf ada setengah mazhab tak baca kunut. Tak ada masalah lah, tak baca kunut pun ikut bandar dia lah. Tapi benarnya khilaf. Cuma tak boleh kita kata orang lain kita buat, kita je betul. Tak boleh kita kata begitu. Tak. Kita kena berlapang dada. Okey, bacaan dia adalah Allahumma hdini, tu seorang. Okay, kalau kita sembahyang seorang pun kita harus baca Allahumma hdina. Macam saya sebut itu kan. Bila kita berdoa, kita guna lafaz kami. Okey, guna lafaz kami. Contoh dalam Fatihah, walaupun kita sembahyang seorang pun kita baca Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan lurus walaupun kita sembahyang seorang. Betul tak? Jadi sebab itulah tak ada masalah. Kalau kita sembahyang seorang ke, berdoa untuk seorang, berdoa seorang-seorang diri ke, kita guna kalimah kami. Sebenarnya dengan kami itu akan meliputi siapa? Keluarga kita, anak-anak kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita. Okay. Jangan kita ada orang yang pertama keluar untuk kedekut untuk membaca doa untuk lain. Bagi orang yang kedekut ni akan ada balasan di akhirat. Doa tak apalah, kadang-kadang kita aku doa untuk dia kan dia dapat kan. Begitu. Itu pun doa pun kita rasa kedekut. Kita bimbang takut orang lain dapat, kita tak dapat. Kita doa pun rasa tamak lah, belum dapat lagi. Betul tak? Jadi kita doalah untuk semua. Kadang kita bangun malam, baca untuk saya juga. Dah anak kita isteri yang tidur tu tak doa sekali ke? Kalau tak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Kerana itu kalau saya sembahyang seorang diri ke, imam ke, dah tentulah. Kalau sembahyang sendiri pun saya akan doa saya, kami je saya baca kami. Lama dah, daripada budak-budak lagi saya baca kami. Sejak saya belajar dulu lagi, saya baca kami. Sembahyang sendiri ke, doa kunut pun sama, saya baca kami. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afat, wa tawallana fi ma tawallat. Berpuluh tahun dah saya baca untuk kami. Jadi kadang-kadang tu saya kata, kadang-kadang kita bangun malam kan, sayang rugi baca seorang doa seorang-seorang. Buat apa? Cuma kita tak tahu kan doa tu kan. Kita bacalah apa, ustaz kata baca doa ni, kita hafal je lah. Jadi dah hafal ni makna untuk kami. Begitu. Kalau boleh, kalau kita nak hafal doa ni, tanyalah ustaz tu dulu. Tapi kadang ustaz tak tahu juga. Dia tahu apa? Dia tak tahu keperluan kami dengan saya tu, dia pun tak tahu. Begitu. Faham tak? Dia ajar, okey, seorang baca ni, ramai baca na. Dia tahu tu je. Tapi dia tahu mana sebabnya kita bacalah kami selama-lama, tak apa. Ada bahagian kita tu ada. Bahagian tu kita ada. Saya rasa tak ada masalah. Saya doa daripada dulu. Daripada sejak belajar. Bila sejak saya tahu ni, saya belajar ni, saya doa kami dah. Dan Allah tahu. Kalau kurang rezeki kita pun tak apalah. Kita terima je. Tak ada masalah. Rezeki. Tak ada. Tak ada kisah pun. Kita dapat banyak, kita dapat sikit, tak ada kisah pun. Janji Allah cukupkan rezeki kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan buka jalan untuk kita keluar. Kena ingat itu. Kan? Kita yang fikir kita ni nak senang sangat.
sampai nak lebih pada orang. Sampai tak macam tu. Kalau Allah bagi, terima je lah. Kalau Allah tak bagi, tak apa. Tak ada masalah pun. Tak. Tak ada masalah. Kita hidup ni kadang-kadang susah. Susah kadang macam susahnya. Tapi tak kisah pun, susah pun. Tak apa. Hati okey, tenang je. Muka okey, dah muka berkeru. Habis susah. Tak ada. Sama je. Jadi okey macam tu. Hidup macam tu. Allah nak uji kita. Kita terima. Tak? Kita takut juga Allah tak uji kita langsung. Kita rasa mana kalau kita tak pernah diuji oleh Allah. Oh, saya tak pernah sakit. Oh, saya tak pernah susah. Oh, saya senang manja. Bahaya tu. Mana ada Nabi pun kekasih Allah pun diuji. Tak? Kita tiba-tiba kita rasa tak diuji oleh Allah. Oh, berat gitu. Kan? Allah pun sebut hasiban nasu an yutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanu. Kita kata aku telah diuji oleh Allah. Sedangkan kau kata bagaimana kamu nak mengatakan kamu ni dah diuji Allah, sedang kamu belum diuji. Okey. Bagaimana kamu sudah aman, senang, sedang kamu belum diuji oleh Allah. Jadi ujian ini ada satu lumrah ke atas hamba dia. Kalau kita tak pernah diuji oleh Allah tu, saya pun risau. Faham tak? Itu kita kena jaga-jaga. Bukan kita nak minta, tak ada nak minta dengan Allah. Cuma kalau kita katalah takdirlah kita terjadi kita begitu, kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Banyak mengucapkan syukur. Banyak kita kena ucapkan syukur kepada Allah Taala. Sebab Allah tak beri penyakit. Macam mana ya Allah aku tak beri penyakit? Macam ni ya Allah. Orang yang diuji aku tak pernah diuji. Macam mana ni? Tak? Kemudiannya, jadi doanya kita Allahumma hdini fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik lana wa barik li fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Kat situ itu biasa kita baca kuat kan. Lepas tu kita akan baca perlahan fa innaka taqdi. Tak? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sebab perlahan tu bacaan dia lain. Yang pertama tu doa. Yang kedua tu fa inna taqdi. Maksudnya kita berinteraksi dengan Tuhan pula, bercakap dengan Allah pula. Kita baca perlahan. Wa innahu la yazullu man walid. Lepas tu kan sampai habis. Tapi saya ambil pendekatan saya baca kuat semua. Boleh juga kita baca kuat. Kita baca perlahan, separuh baca kuat, baca perlahan separuh boleh. Kalau baca semua kuat pun boleh. Boleh belaka. Tapi saya baca kuat semua. Kalau tuan-tuan sebelum saya baca semua kuat. Sampai habis saya baca kuat. Lepas tu saya tambah lagi doa-doa lain. Betul. Dalam doa kunut dah. Begitu. Nyambal lah. Baca perlahan kuat. Boleh belaka. Saya beritahu boleh belaka. Nak baca separuh doa tu Allahumma hdina tu sampai wa qina syarra ma qadait tu. Lepas tu kita baca perlahan. Fa inna taqdi pun boleh. Kan? Sebab dia yang pertama tu doa, yang kedua tu berinteraksi dengan Allah. Ataupun ketiga ke semua sampai habis nak baca kuat pun boleh. Okey Itu 14. Yang ke-15 dibaca pada duduk antara dua sujud. Okey, saya habiskan 15. Antara dua sujud kita baca Rabbi filli. Warhamni. Ataupun kita boleh baca Rabbi fir lana warhamna wajburna pun boleh. Baca dengan lafaz kami. Doakan untuk semua orang pun boleh ataupun amalan seperti yang kita buat sebelum ni pun boleh. Okey Okey, ada panjanglah, panjang membaca doa selepas tasyahud dan ada panjang ni kemudian yang terakhir kita baca malam ni adalah sampai kepada baca doa antara dua sujud. Antara dua sujud duduk doa dalam duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Ataupun dengan lafaz kami. Rabbi fir lana warhamna wajburna warzuqna wahdina wa'afina wa'fa'anna. Okey pun boleh. Wallahu a'lam. Sajalah untuk malam ni.